Hai semua. Kita orang dekat railway crossing. Sepatut hantar dekat Saya tak ada. tu ni. Video ni hantar dekat grup. Jangan. Tunjuk Ayasu, tunjuk Ayasu. Ada Ayasu, ada Ayah. Dekatnya, agak. Kita dah sampai. Tuh. Ni order wonton mi kari. Ya? Yes. Ibu tak. Bismillah. Makan Nabi, makan. Sedap. Maknya makan tu. Anaknya makan telur je. Air yang mahal. Kita share. Cokodok. Ni mi apa? Pan mi. Pan mi. Pan mi. Yeay. Makan. Nak mi. Dah sampai. Mana mas? Ambil gambar mas. Gambar kurang ni. Cik. Acik. Acik. Ingat tak? Aku makan tu. Ayah, dekat. Cepatlah hujan dah ni. Aduh. Buat ulat. Kepit tu, kepit. Kepit macam ni. Ni? Oh, ais kepal. Masuk tak? Benar tak? Tak full lah, tak full. Ni dah full. Tujuh lah, ayat 7. Yelah. Masuk iglu. Masuk rumah. Tu rumah bawah ni. Iglu. Yelah, itu tak pancing iglu.
kawan dekat ni. Jajan viral. Sedap. Tak Daim tak suka. Guys, kita orang pergi KL tau. Dalam 3 hari 2 malam. Macam tu. KL sebab ada majlis kahwin adik Cik T. And dia masukkan klip lah yang Cik T pergi jalan-jalan dekat situ. And Cik T ada pergi tempat-tempat and shopping tau. Ni shopping yang Cik T pergi ni. First ni dekat kedai jajan viral. Ni kedai jajan viral. Yang orang kata jual barang secara wholesale. Murah harga dia. Tapi ada je yang harga dia macam sama je kan. Korang kena pandai tengok lah. Ni barang yang Cik T beli dekat jajan viral. Lepas tu ada beli ni. Murah guys. Yang ni rasanya berapa ringgit lah? Isi pun mana tak? RM20 kot dia rasa. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Lepas tu ni ada peria. Laki Cik T punya. Suka makan peria goreng. Harga dia RM13. 70 sen. Ya. Nah. Tak nak. Tak, bagus ni untuk kawan gula. Ni mochi. RM1 satu. Kita beli 2 pieces. Ada strawberry dengan coklat. Bracelet candy. Nampak tak? Ada kat dalam dia ni ada banyak gila korang. Mix flavor ada 30 pieces. Dia ada nama macam ni. Rasa lemon dia cakap. Tapi dia ada banyak flavor tau. Dia ada strawberry, orange. Dia ada grapes. Kita tengok kat sini Kat dia boleh buat gelang. Dia boleh buat gelang Ni banyak sangat ni. Mungkin Sofia nak bagi kawan dia. Lepas tu ada beli candy yang jenis mini. I don't know beli kat TikTok sedap kan. Lepas tu ni beli lagi. Harga dia berapa ringgit yang ni tak pas. Tak ingat dah mana tak. Tersip. Kalau ada Cik T jumpa, Cik T letak harga dia kat sini. Nampak. Ni memang sedap lah. Lepas tu beli ni music. Harga dia murah yang ni. Sebab tu Cik T macam belilah. Tapi Cik T beli 2 je. Cik T beli ni. Kacang tumbuk. Yang ni favorite Cik T. Banyak gila orang. Mak mentua Cik T pun suka. Jadi Cik T mungkin bagi dia sikit. Ni 80 biji dekat dalam ni. Besar gila. Beli ni. Best gila yang ni. Cik T suka. Yang ni adalah fun chocolate sandwich. Dalam dia ada macam kacang-kacang. Tak tahu ada apa. Macam biskut kot. Ni Magic Crystal Pop. Yang ni Sofia nak bagi kawan dia juga. Ni banyak ni dalam ni. Ada 2 colours dekat dalam dia ni. Mana aku tak tahu. Dalam ni ada berapa pieces ni? 30 juga. Long steak. Kita orang beli, Cik T beli dalam total 150 macam tu. So ada jugalah barang adik Cik T. Tapi dia tak ada lah kat sini nak buat haul kan. Ni last Cik T punya. Last Cik T punya ni. Beli ni. Murah korang. Cik T macam ada perisai banyak kan. Dekat sini Cik T beli warna apa, perisai coklat. Ada strawberry. Tak yang mint tu. Tu Cik T ada pergi Times Square. Pergi Times Square tu ada beli baju. Ada Cik Iman lupa ambil baju dia. Dia beli baju dia tau kat situ kemeja. 160. 2 dia bagi 110. Ni kat Times Square beli kan. Sebab situ banyak jual macam aksesoris atau apa, baju-baju. Tu Cik T beli baju Cik T juga. Ni Cik T beli macam baju inner. Yang ni boleh pakai dengan vest. Ataupun nak pakai sebagai alas pun boleh juga. Kain dia tebal tau. Cik T macam beli. Ni dia macam high neck. Macam tu ni baju dia. Ini free size. Dia banyak warna. Kain dia sejuk je. Cik T pun beli. Baju yang Cik T nak pakai dengan tadi inner tu kan. Vest. Cantik guys. Banyak je. Kita ambil warna brown. Vest gila. Dia banyak gila. Ni dekat chapter 5 punya butik. Dekat level berapa? Level 5 ke 6. Macam tu lah. Luar dia siap ada poket, getah belakang. Cantik tau material dia. Lembut macam ni, sejuk. Dan dia tak mudah berbulu lah kain dia.
Pak, ni seluar dia satu set. Dan yang sama juga baju lain. Banyak gila baju. Ni, cantik. Dia ada 3 pieces per set. Yang ni harga dia 80 rasanya. Cek dulu hello. Ni. Tapi yang ni saya rasa terpakai kak. Ni bahagian dalam. Lepas tu ni dia punya seluar. Boleh getah tau. Seluar dia. Dia macam ada corak tau. Macam corak Fendi macam tu. Lepas tu ni dia punya baju. Dia baju jaket lah. Sebab tu dia ada inner dalam tu. Cantik. Dia ada banyak warna yang ni juga. Cikgu ambil warna hitam. Depan ni cantik lah design dia. Square juga. Cikgu beli baju Sophia. Selalu kain. Comel. Awak comel dia button tipu kat depan. Warna hitam. Dia boleh getah. Dia tali kat sini. Yang ni murah je rasanya. Harga dia dalam 35. 35 ringgit. Loyat dekat area Times Square tu kan. Loyat Plaza. Kita beli kamera sekarang. Hati-hati pergi sana. Nanti belum sempat April ni dah masuk plastik. Hati-hati masuk kat mana? Times Square kan? Times Square. Orang belum beli. Orang belum confirm lagi dia dah masuk dalam plastik. Yang tu kedai mainan. Kedai mainan guys. Ni yang Cikgu beli dekat Plaza Loyat tau. Cikgu memang dah lama Cikgu nak Osmo Pocket 4 ni. Yang ni Cikgu ambil yang creator bundle. Harga dia yang ni 2599. Tapi dia ada diskaun sikit dekat Loyat tu kan, murah. First Cikgu Usha dekat Times Square. Tapi harga dia macam 25 something. Lepas tu yang ni 24 lebih dekat Loyat. Dia murah dalam 100 ke 80 ringgit macam tu lah. Murah sikit je. Tapi sebab kan memang Cikgu nak kan, Cikgu pun terus beli dekat Loyat tu. Yang ni. Lepas ni Cikgu akan buat video kat sini. Senang nak buat vlog. Harap Cikgu makin rajin buat vlog. Ni dia. Dia add on juga screen untuk kita punya ni. Screen sini. Dia punya protector. Lepas tu Cikgu pergi ke LCC ke Cikgu pergi ke LCC tau. Yang ni hari kedua, hari ketiga sebelum kita orang baik kita orang pergi ke LCC. Yelah semalam. Okay, lepas tu Cikgu beli ni guys. Cikgu dah lama nak. Sana. Jam. Bonya punya jam. Sana ni. Bose lah. Coba ni. Foto. Dia ada banyak tau jam dekat situ. Cikgu tengok dekat TikTok. Macam dah banyak sangat lah pilihan kan. Lepas tu jadi macam tak takut tak sesuai dengan tangan Cikgu. So Cikgu grab macam terus pergi dekat dia punya kedai je pilih kan. Ni dia punya box. Dia buka macam ni. Cantik. Yang Cikgu ambil ni warna silver. And dia dalam dia macam aurora sikit. Dia ingat nak ambil warna pink. Ingat nak ambil warna pink je. Tapi macam ambil lah warna-warni sikit kan. Ni dia ada manik-manik ke tepi dia. Semua ni memang sangat cantik. So korang Cikgu rasa setakat ni je video Cikgu untuk vlog kali ni kan. Sebab Cikgu sebenarnya dah sihat ni tau. Sebab pergi hari tu pergi main snow. Tak ada suara dah. Jadi korang kalau suka video macam ni and suka vlog Cikgu, jangan lupa tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time my next video. Bye bye. Assalamualaikum.